Iaitu kita bayarkan dengan apa cupok makan ni 10 cupok pada fakir miskin. Ya supaya dia bagi kiparat nazar supaya kiparat tapi dia apanya supah. Supah nazar supaya dengan supah. Ataupun beri pakaian 10 pakaian. Kalau tak piyah dan sebagainya lah. Itu dia. Sedikit uzur. Pas sengaja lah tak puasa tu. Tak ada apa. Dia semaya ni dia tak boleh tinggal langsung. Cuma kalau uzur tu berdiri, duduk. Uzur duduk berbaring. Tinggal langsung tak boleh. Hingga siapa tak ada apa dia alat nak menyuci umpama air nak ambil wuduk tak ada. Nak ganti dengan tayamum tak ada juga. Debu untuk nak tayamum. Orang panggil luput dua penyuci. Faqidut tahurai pun mazhab kita kena semaya juga sebagai meraihkan waktu. Lepas tu wajib adah lah. Yang mazhab kita situ tu sepik sikit. Alat nak tayamum tu kena debu. Sebab dia tafsir fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'idan maknanya tanah turab. Turab. Maka tanah lebih khusus daripada bumi. Setengah tafsirnya sa'idan tafsir dengan ardan bumi. Kita tafsir dengan turab, tanah. Lahu hubaruh. Tanah, kalau kata tanah saja terluah lagi melasuk dah tanah. Pasir tak pasir yang sebegini. Tapi dia kait pula lahu hubarun. Tanah yang ada baginya debu yang lekat di anggota. Lepas tu nak kait pula sa'idan thayyibah, naknya suci, menyuci. Naknya lagi. Tapi setengah mazhab dia tafsir dengan bumi, terluah. Bumi tak apa, walaupun batu. Kerana panggil bumi Melaka kan. Termasuklah batu, atas batu. Tengah lagi tafsir lagi bumi dan barang yang berhubung dengan buminya. Ni tak masjid ni boleh tasmi semua ini dia. Sampai ke mazhab Maliki ya tayamum dia. Ada terjadi hari itu kita nak semaya di masjid di mana apa dia di Arafah. Masjid apa panggil? Masjid Ibrahim. Nak semaya situ, kita nak semaya ada orang mari lalunya nak buat umrah. Dia tu minta nak jemaah hati. Lepas tu mustasul dengan dia tak ada wuduk. Tak ada air ambil wuduk, dia nak tayamum. Dia pergi mak je. Mak dia tahan je. Dia mazhab Maliki. Itu dia. Di sini pun boleh ditia-tia. Bata-bata kayu. Apa dia? Bumi dan barang yang berhubung dengan bumi. Kalau kita bumi dah tak ada lagi umumnya. Nak tanah. Tanah tu pun kalau tak ada debu, tak ada lagi. Pasir bergaul luak semin dah. Dia tak ada debu tu dah. Tak ada lagi. Dia orang kita sepik sikit situ. Itulah. Batu blok. Tu dia panggil apa dia? Tu dia panggil sudah matuk batu tanah tapi sudah dimasakkan. Tak boleh dah terluput dah. Walaupun kita kata tumbuh-tumbuh hancur, tanah jadi bakar dia panggil tu dah.